Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama yang bertajuk maksiat. Okey, pengertian maksiat. Maksiat ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan yang berdosa dan perbuatan yang keji. Contohnya berjudi, berzina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Kemudian bahagian maksiat. Maksiat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah maksiat zahir dan yang kedua maksiat batin. Apa yang dimaksudkan dengan zahir? Zahir itu bermaksud yang kelihatan dan yang nyata. Manakala batin pula maksudnya ialah perasaan dalam hati tersembunyi dan tidak kelihatan. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan maksiat zahir? Maksiat zahir ini ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah yang dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir seperti tangan dan kaki. Manakala maksud maksiat batin ialah perbuatan yang melanggar perintah Allah yang dilakukan di dalam hati. Seterusnya, anggota tubuh badan yang zahir. Seperti yang kita ni tahu, zahir ini maksudnya adalah yang kelihatan. Oleh itu, anggota tubuh badan yang zahir ada 7 seperti berikut. Yang pertama adalah mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan dan ketujuh kaki. Peranan anggota tubuh badan yang zahir. Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan peranan? Peranan ini adalah pekerjaan ataupun tugas. Oleh itu, yang dimaksudkan dengan peranan anggota tubuh badan yang zahir ini adalah maksudnya tugas anggota tubuh badan yang zahir. Dan anggota tubuh badan yang zahir ini berperanan ataupun kerajanya adalah untuk memuja dan memuji Allah Ta'ala semata-mata. Apa yang dimaksudkan dengan memuja? Memuja ini ialah memuliakan. Manakala memuji ialah menyanjung ataupun kita ni menyatakan penghargaan kepada sesuatu yang baik. Kemudian, kedudukan anggota tubuh badan yang zahir. Anggota tubuh badan yang zahir ini menurut Al-Imam Al-Ghazali ialah anggota tubuh badan yang zahir diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai satu nikmat, kurnia dan rahmat yang dianugerahkan kepada manusia yang wajib dijaga dan dipelihara daripada melakukan maksiat. Dan ia juga adalah merupakan amanah yang diletakkan kepada manusia. Okey, sebelum itu, siapa dia Imam Al-Ghazali ini? Okey, untuk pengetahuan, Imam Al-Ghazali ini adalah merupakan seorang wali Allah yang besar dan dia lebih dikenali sebagai seorang tokoh pemikir Islam serta disepakati oleh para ulama sebagai Al-Mujaddid. Dan nama Imam Al-Ghazali yang sebenar adalah Muhammad ibnu Ahmad dan nama gelarannya adalah Al-Ghazali At-Tusi. Di samping itu juga, Imam Ghazali ini mempunyai nama gelaran yang lain seperti Hujjatul Islam, Siraj Al-Mujtahidin dan Zainul Abidin. Maka beliau ini berpendapat bahawa anggota tubuh badan zahir ini adalah Allah Ta'ala ciptakan kepada manusia sebagai satu nikmat, kurnia dan rahmat yang diberikan kepada kita ni untuk kita ni jaga dan kita ni pelihara daripada melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Seterusnya, menurut beliau lagi, jika seseorang itu melakukan maksiat dengan menggunakan anggota-anggota tubuh badan yang zahir ini, maka seseorang itu seolah-olah mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk melakukan maksiat. Maka perbuatan yang sedemikian ini adalah perbuatan kufur akan nikmat Allah Ta'ala. Dan perbuatan yang sedemikian itu adalah perbuatan khianat. Dan melakukan khianat terhadap amanah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia adalah perbuatan maksiat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kufur? Kufur ini adalah bermaksud tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Manakala
Khianat pula bermaksud adalah perbuatan jahat yang bertujuan untuk mendatangkan kecelakaan kepada orang lain ataupun dinamakan sebagai perbuatan belot, iaitu tidak setia. Dan yang dimaksudkan dengan amanah adalah merupakan kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang. Sebagai contohnya, apabila seseorang itu diberikan kepercayaan untuk menyimpan rahsia penting tetapi malah dibocorkannya kepada orang lain demi keuntungan pribadi, maka dalam hal ini ia adalah sama sebagaimana tujuan Allah Ta'ala memberikan kita ni anggota tubuh badan itu adalah digunakan untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau kita ni gunakan ia untuk melakukan perbuatan yang khianat, maka ia adalah merupakan dinamakan kita ni melakukan perbuatan maksiat. Kemudian, perbuatan kufur akan nikmat Allah Ta'ala itu juga bermaksud perbuatan yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang diberikannya kerana anggota-anggota itu dijadikan adalah untuk berbuat taat kepada Allah. Tetapi ia telah digunakan untuk berbuat maksiat dan menyalahi akan tujuan asal ia dijadikan. Kemudian, anggota-anggota yang zahir ini akan ditanya pada hari kiamat mengenai segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya di dunia. Pada ketika itu, mulut tidak akan berkata-kata, tidak boleh berbohong dan tidak boleh berdusta kerana semua anggota-anggota itu akan memberitahu sendiri akan segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Segala perbuatan itu akan nyata kelihatan. Paling mudah maksudnya di sini apabila hari kiamat berlaku, maka mulut kita ni indah lagi diberikan kuasa untuk bercakap. Malah anggota-anggota lain pulang yang bercakap tentang apa yang telah dilakukan semasa di dunia. Contohnya kalau tangannya tu pernah melakukan perbuatan curi, maka tangannya tu sendiri akan mengaku bahawa ia pernah melakukan perbuatan mencuri. Perkara ini ada dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Yasin ayat ke-65 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud pada hari itu kami kunci mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami, yakni kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Okay, nyatalah daripada ayat ini bahawa mulut kita ni nanti anda dah lagi dapat berkata apa-apa, malah anggota tubuh badan yang lain pula ia punya turnnya untuk mengatakan apa yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Kemudian, cara menjaga anggota tubuh badan yang zahir. Yang pertama, berbuat taat dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, beribadat dan berbakti kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan dan menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Okey, apa yang dimaksudkan dengan taat? Taat ialah mengerjakan suruhan agama Islam seperti kita ni menjalankan ibadah yang wajib sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam yang 5. Kemudian contoh yang lain pula adalah seperti berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita ni, menjaga akhlak yang baik dan sebagainya. Manakala contoh perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Ta'ala ialah seperti menyembah selain daripada Allah, derhaka kepada ibu bapa, berbohong, sombong dan lain-lain. Oleh yang demikian, dapatlah kita ni fahami di sini bahawa segala yang dicipta dan diberikan kepada kita ni termasuklah anggota tubuh badan kita ni adalah digunakan kepada jalan yang baik dan bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bisawab. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.